Sebuah ruang yang untuk sesiapa saja yang pernah rasa sunyi, pernah rasa penat, pernah rasa tak tahu macam mana nak sayang diri sendiri. Hai, aku Sarah dan ini adalah podcast cerita dalam cerita kita. Sebab aku percaya kadang yang diam itu adalah yang paling banyak cerita. Aku nak cerita malam ni sebab topik ni agak berat. Berat sebab dekat dengan diri aku, dekat dengan hati aku. Pernah tak kau rasa benci dengan diri kau sendiri? Bukan sebab orang benci kau, tapi sebab kau benci diri kau sendiri. Kau sendiri tak nampak apa yang kau layak disukai. Faham tak? Pasal diri kau. Aku ada satu masa dulu aku bangun pagi dan aku rasa tak ada sebab pun aku nak bangun dari katil. Aku tengok diri aku dalam cermin dan aku cuma nampak seorang manusia yang penuh dengan kekurangan. Mata aku nampak penat, kulit kusam, berat badan naik. Kawan pun makin jauh. Dan kepala aku pun mulalah cakap macam-macam. Kau ni beban. Kau selalu buat silap. Kau tak cukup apa-apa and whatsoever. Lama aku percaya dengan suara tu. Suara yang ada dalam kepala aku. Aku jadi terlalu keras dengan diri aku sendiri. Terlalu demand, terlalu garang. Sampai satu hari aku sedar aku ni bukan manusia. Aku ni jadi penjara untuk diri aku sendiri. Aku tak bagi ruang untuk aku rasa penat. Aku tak bagi izin untuk menangis. Tak bagi peluang langsung untuk sembuh. Tapi macam kita tahu, healing yang kita biasa dengar, healing tu dia datang dalam banyak bentuk. Mungkin aku, engkau, korang semua tak sangka. Betul tak? So, ada satu malam aku nangis sampai tertidur. Aku menulis macam biasa. Aku start journal. Ada masa tangan aku menggigil yang datang dari suara kawan yang dalam kepala aku, yang bercakap terlalu banyak. Tak apa, aku ada. Dia selalu cakap macam tu. Dan perlahan-lahan aku cuba tukar dialog yang ada dalam kepala aku. Daripada hey kau lemah, aku mula cakap, hey, kau dah lama bertahan. Aku bangga dengan kau. Daripada kau tak layak disayangi, aku ubah jadi kau layak. Walaupun kau sembuh, walaupun kau belum sembuh sepenuhnya, walaupun kau masih serabut, kau layak untuk bahagia. Kau layak untuk disayangi. Kau layak untuk dicintai. Susah. Ya, memang susah. Dan sangat-sangat susah. Sebab
Nak memaafkan orang lain pun susah. Ini kan pula dengan diri sendiri. Tapi aku tak tahu, kalau aku tak maafkan diri aku dan aku tak peluk diri aku sendiri, tak ada siapa yang boleh buat untuk aku kecuali diri aku sendiri. Sebab aku tahu jatuh bangun aku semuanya adalah diri aku sendiri. Kalau orang nak kata kau nampak selfish, it's okay. It's okay. Orang cuma nampak luarannya kita, jahatnya kita. Tapi mereka tak tahu betapa jahatnya kita dekat diri kita sendiri. Menipu diri sendiri, tak jujur dengan diri sendiri. Is it fair to us? Is it fair to ourselves? For sure not, right? So now, bila aku pandang cermin, aku masih nampak lagi mata penat aku. Tapi beza dia, aku dah tak benci diri aku macam dulu. Sekarang aku tengok dan aku nampak seorang sosok wanita yang survive macam-macam benda tanpa siapa yang tahu. Dan aku bisik dekat diri aku sendiri, terima kasih sebab sudah bertahan. Dan kalau kau yang tengah dengar podcast ni dan kau pernah rasa benci dengan diri kau sendiri, aku nak kau tahu satu benda. Rasa yang kau rasa sekarang tu adalah valid. Kau tak salah rasa macam tu. Tapi jangan biar rasa tu jadi rumah tetap engkau. Biarkan dia menjadi penyewa. Aku rasa certain daripada pendengar faham apa yang aku cakapkan, apa yang aku ingin sampaikan. Seseorang yang berkata-kata dalam kepala, satu sosok yang engkau sendiri adalah engkau. You know what I mean? Actually, aku dengan kawan aku ada bagi nama, but yeah. But it's okay. Kau boleh keluar pelan-pelan, perlahan-lahan, sikit-sikit tak apa. Tak perlu rushing. Dan aku percaya, kadang yang diam tu paling banyak cerita. So then, kalau kau rasa episod kali ni betul-betul kena ataupun relate dengan korang yang dengar, kau boleh share dengan siapa-siapa yang kau rasa mungkin dia pun tengah struggle tapi tak tahu nak keluar, tak tahu nak bercerita. So aku akan terus di sini bawa cerita dan ya, menemani perjalanan kita sama-sama sampai kita sampai kita percaya dengan diri kita sendiri. Kita layak sembuh. Okay? Jangan lupa like, subscribe channel ni. Jaga diri.